Sambung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala alaihi. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Berkata musannif pada kitab Hidayatus Sibyah, muka surat yang ke-19, baris yang ke-9. 9 dah. Bermula tu kan? Ya dah. Kata musannif, bermula duduk antara dua sujud itu. Bermula iaitu duduk antara dua sujud itu. Khabar, ialah 4 syarat. Maka masuk dah kita rukun seterusnya, iaitu duduk antara dua sujud. Okey. Bermula pertamanya daripada 4 syarat ialah bahawa ada ia duduk antara dua sujud itu, kemudian yakni selepas daripada sempurna sujud yang pertama. Samalah. Itu dipanggil tertib. Nak rokok, mesti sempurna Fatihah. Nak iktidal, sempurna rokok. Nak sujud, sempurna iktidal. Nak duduk, sempurna sujud. Begitulah kaedah dia. Bermula keduanya, tengok. Jangan ia seorang qasad dengan angkat kepalanya seorang itu bagi yang lain daripada duduknya seorang. Maknanya ketika dia angkat kepala tidak berniat yang lain melainkan niat untuk duduk. Kalau dia angkat kepala untuk niat yang lain, walhal belum lagi imam takbir untuk duduk. Jadi ketika imam takbir untuk duduk, boleh tak dia terus duduk atau wajib dia sujud balik? Faham soalan ni? Gini, dia tengah sujud, mikrofon pun rosak. Maka dia tak dengar yang imam tu takbir ke belum. Dia rasa lama sangat dah sujud ni. Maka dia pun angkat kepala nak tengok. Mana tahu kalau orang tu dah duduk, dia duduklah. Tapi rupa dia angkat kepala tengok, imam belum sujud. Maka imam pun ketika dia tengok tu, imam pun Allahu Akbar. Imam pun duduk. Dia pun dah angkat kepala dah. Boleh tak dia terus duduk mengikut imam atau dia wajib sujud balik? Wajib sujud balik. Sebab tadi dia angkat kepala bukan niat duduk, tapi niat nak tengok imam punya kelakuan. Faham tak? Dia nak tengok. Tengok. Dah duduk kot. Tak duduk lagi. Lepas tu imam pun Allahu Akbar baru duduk. Dia dah angkat kepala dah. Angkatlah. Tak sah itu. Dia wajib sujud balik. Barulah dia takbir untuk duduk. Barulah angkat kepala yang kedua tu ialah angkat kepala untuk duduk. Adapun angkat kepala yang pertama, itu bukan angkat kepala duduk. Tu dipanggil niat yang lain. Faham tak? Tak faham. Jadi boleh tak angkat kepala ketika sembahyang? Boleh ke tak? Boleh lah. Habis kau tak dengar, awak bersuara dengan kawan-kawan. Kau bangun lah. Kau angkat dah. Aku tak berani. Kau lah. Naik je lah, tak apa. Kalau dia naik, tengok betul-betul duduk, maka dia pun takbir. Allah. Duduk balik, betul? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan takut sangat. Habis tu yang kedua. Ketiga. Bermula ketiganya. Ini yang penting. Bab duduk, ini yang penting. Apa dia? Membetuli akan duduknya seorang. Membetuli itu qadar kuasanya seorang. Apa makna dia? Dhabit. Duduk sekadar mampu. Duduk sekadar mampu. Tapi ada istidrak.
Kalau mengaji ni ada istidrak bab ni. Makna istidrak ni apa? Dia ada tetapi. Walaupun dia kata duduk sekadar mampu, tetapi wajib dengan makna duduk. Tetapi wajib dengan makna duduk. Okey. Hmm. Hmm. Jadi bila kita faham makna duduk, kita kena tahulah duduk ni ada berapa cara. Berapa cara semuanya? 5. 1, duduk tahiyat awal. 2, duduk tahiyat akhir. 3, duduk bersila. 4, duduk atas tumit. 5, duduk melunjur. Duduk bersandar dan melunjur. Okey, itu 5. Maka antara kelima-lima ni semuanya dipanggil duduk. Kiralah mana. Jadi yang kita duduk atas kerusi ni, kita ambil kiasan pada takrif duduk bersila. Jangan kata duduk atas kerusi ni duduk bersila. Duduk atas kerusi lah. Bersila lah. Tetapi takrif bersila, kita kiaskan dengan duduk atas kerusi. Okay. Jadi mana siapa-siapa yang semayang atas kerusi, inilah ilmu dia. Kenapa kita pilih duduk atas kerusi? Kerana kias pada duduk bersila. Kias pada bentuk bersila ke? Atau kias pada makna bersila? Makna bersila. Kerana setiap 5 ni ada takrif-takrif dia. Maka kita kias pada takrif dia tu lah. Sebab duduk atas kursi. Ternyata bukan duduk bersila. Tetapi dari segi makna bersila, boleh dikiaskan sama. Iaitu, punggung berlainan dengan kedua kaki. Kata dia. Sebab duduk bersila, punggung dan kakinya berlainan, walhal kakinya di hadapan. Betul tak? Kita bersila, dua-dua kaki depan, betul? Punggung kita belakang, betul? Kita duduk atas kursi, dua-dua kaki depan, betul? Ke kaki makcik kat belakang, punggung kat depan? Faham? Okey, habis. Itu syarat dia tu. Dia kata, membetuli qadar kuasa. Dengan makna, kita buat duduk ni qadar yang kita mampu, tetapi wajib dengan makna duduk. Yakni duduk yang berapa jenis? 5 jenis. Habis. Bermula keempatnya ialah dengan tomak ninah padanya pada duduk. Samalah. Jadi dapatlah kita semua perkara rukun yang ada tomak ninah ni. Pertama duduk, kedua sujud, ketiga rokok, keempat tidak. Jadi empat perkara ni, empat rukun ni, empat kelakuan ni, ada satu syarat yang menjadi wajib, dipanggil tomak ninah. Maka kemarin kita dah mengaji dah, tomak ninah ni makna dia mudah. Berhenti seketika. Maka perbuatan dipanggil seketika tu bermula apabila telah sempurna. Setengah ulama kata berhenti ni berhenti segala benda. Pergerakan berhenti, mulut pun berhenti. Setengah ulama kata jika mulut terkumak kamit tidak mengapa. Asalkan perbuatan yang pertama ni, anggota perbuatan tu yang berhenti. Setengah ulama kata gitu pula. Masa mengaji dengan baba dulu, baba kata berhenti semua. Diam semua-semua. Maknanya bila kita rokok, Allahu Akbar, dah semua ngam dah, kita pun diam, anggota pun diam, di situlah bermula tamak ninah. Gitu. Sami Allahu liman hamidah. Dah semua sempurna, anggota diam, mulut pun diam.
Allah Akbar. Semua anggota dah letak, pergerakan pun diam, mulut pun diam, di situ bermula. Okey? Setengah ulama kata. Setengah kata, mulut cakap-cakap tak kira. Mulut zikir-zikir tu kira. Setengah kata, kira juga. Senyap segala-gala. Dipanggil berhenti. Kemudian seketika tu dikira daripada mana? Daripada semua anggota pada tempat yang kita buat tu. Faham kan? Jadi pendek kata tamak ninah ni, kita boleh buat sebelum kita bertasbih atau selepas kita tasbih. Betul? Nak buat sebelum pun boleh, nak buat selepas pun boleh. Katakanlah buat sebelum. Rukuk. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Baru mula. Ataupun kita buat selepas. Ketika rukuk. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allah. Kita diam sekejap tu kan. Maka tu tamak ninah yang kita buat selepas tasbih. Adapun buat sebelum tasbih. Terpulang mana-mana. Ikut je. Okay? Faham tamak ninah. Tapi wajib empat-empat ni rukuk, i'tidal, sujud dan duduk wajib ada tamak ninah. Kerana tamak ninah ni dalam mazhab kita dia jadi syarat. Hukumnya sama, tetap wajib juga. Okey. Habis. Kemudian kata dia, dan sunat. Nak baca lagi ke? Ni panjanglah bicara dia. Hak ni kita bicara besok lah. Kemudian kata musannif dan sunat membaca. Habis dah pada bab wajib pada duduk. Ni masuk pada sunat. Dari mana sunat daripada duduk ni? Kita sambung besok. Wallahu a'lam.